Episod ke-10 kali ini betul-betul buat darah penonton mendidih. Ikatan perkahwinan antara Diana dan YB Firzan akhirnya sah. Namun ia bermula dengan sengketa apabila Diana enggan melayan Firzan kerana menganggap pernikahan mereka hanyalah sekadar olok-olok. Malangnya, Firzan bertindak di luar jangkaan apabila sanggup mengambil haknya sebagai suami secara paksaan, malah dengan angkuh memaksa Diana mengumumkan perkahwinan rahsia mereka itu di media sosial demi kepuasan pribadinya. Sementara itu, rahsia yang terbongkar ini memakan diri Aiman dan mengundang pelbagai reaksi sinis. Aiman yang sebelum ini bermati-matian mempertahankan bapanya daripada tuduhan ideal, akhirnya terduduk dan hanya mampu menangis hiba apabila mendapat tahu kekasih hatinya kini sah menjadi mak tirinya sendiri. Di satu sudut lain, Maya dengan selamba menyembur Diana dengan gelaran bodoh kerana sanggup masuk ke jerat Firzan. Manakala mak mentua Aidil pula menjadi ketua makcik bawang yang menuduh Diana gilakan pangkat datin, padahal diri sendiri yang sebenarnya mata duitan. Secara keseluruhan, episod ini berjaya menyajikan konflik emosi yang sangat tegang dan penuh dengan sindiran tajam. Watak Firzan semakin terselah kejamnya, manakala nasib Diana pula semakin tersepit dalam perkahwinan toksik ini.